every day goes. Yeah, yeah. That's the way every day goes. Individu dikesan terbabit dalam kegiatan lumba haram di Lebuh Raya Duta. Siasatan Penguatkuasaan dan Trafik Kedah, Superintenden Chua Siong Lim berkata, polis yang melakukan rondaan terserempak dengan sekumpulan remaja menunggang motosikal tanpa memakai topi geledak. Ketika diperiksa, lelaki Melayu memandu motosikal terbabit mengaku tidak mempunyai lesen memandu selain gagal mempamerkan cukai jalan motosikal ketika diminta. Kegiatan itu dah lama dan kita terus pun kerap kali membuat operasi kawasan tersebut. Memang membuahkan hasil. Semakin membimbangkan dalam kalangan belia pada masa kini. Ramai remaja menganggapnya sebagai hiburan dan juga cara untuk menunjukkan keberanian tanpa memikirkan risiko yang akan berlaku. Faris, buat apa kau jauh kat sini? Sini lah. Mentang lah motor laju Tapi motor aku lagi. Rajin nak cakap. Kimi ada apa ni? Kau nak tahu apa ada malam ni? Ada apa malam ni? Ada apa ni? Ada lumba. Wih, serius ah? Kat mana? Tempat biasa lah. Oh, tempat Jom biasa. lah, kita pergi. Oh, jalan yang besar tu kan? Jalan yang besar. Jom lah. Aku nak tunjukkan kat dia orang yang motor ni boleh menang. Aku rasa Aku akan menang malam ni. Aku rasa kau boleh menang ah, Meh. Dengan motor kau ni, aku rasa kau boleh menang malam ni. Dah. Jom lah. Kita ni lah. Kau dah makan belum? Belum, Meh. Jom, kita pergi makan. Jom lah, naik motor kau, Meh. Malam ni aku belanja. Malam Sekarang ni aku belanja. Okey, Sebab aku jom. malam ni aku akan menang. Kau tengok aja. Jom je. Jom. Oh, dia orang ni. Hello. Mana weh? Pak. Kat mana? Tempat biasa. Boleh lah. Sekejap. Aku on the way. Jumpa Tanya. Beres. Amel nak pergi mana pula malam-malam ni? Akak, Amir nak pergi lepak. Tempat biasa boleh akak? Akak risaulah. Tak payahlah buat benda yang bukan-bukan Alah, boleh kak. Biar akak relax santai. Ya, Amir tahu aja diri Amir. Amir gerak dulu kak. Mana? Yang lain ni kata ramai malam ni. Tahu je, tak ada yang turun pun malam ni aku tengok. Kita dua. Kita dua duit ada? Ada ni, banyak Banyak ah. Banyak Jom lah lomba tu. Berapa duit kau? Ada, jangan risau. Dompet aku tebal. Cantik. Jom main sekilo lah, sekilo. Boleh sekilo. Dah, jom lah kita lomba tau. Jom.
Bahayanya dia orang ni bawa motor dah lah laju. Itulah tu. Agaknya kan diorang ni ada 9 nyawa lah. Bahayalah dia orang ni. Itulah tu. Ya Allah. Darah. Teruknya ni. Awak okey tak ni? Syirah, kau ambil dia. Hello? Alamak ni. Ui, kau tahu tak kau buat apa ni? Aku tak tahu, aku tak nak fikir kau tahu tak. Aduh. Habislah kita ni, apa nak jadi dengan kita ni? Tak apa lah, kita try lari lah. Boleh tak? Okay, boleh. Tapi serabut fikir benda macam ni. Aduh, kenapa boleh jadi ni? Aduh. Weh, tapi duit aku dapat kan? Alamak. Weh, duit dulu lah. Yang ni kita settle tepi lah. Duit. Okay, nah. Okay, Cun. Okay, sekarang ni macam mana kita nak settle masalah ni? Aduh. Kita biar je lah. Jom. Biar je kita. Langgar kita lari. Kita lari Okay, Cun. jom. Dah, jom. Kamu sedar tak pembaharan ni boleh menyebabkan kehilangan nyawa? Jalan raya baru dapat berlaku untuk tindakan hamba bukan sahaja membahayakan diri sendiri, malah orang awam juga menjadi mangsa. Sebagai remaja, hamba sepatutnya punya masa dengan aktiviti yang lebih Kesimpulannya, lumba haram memberi lebih banyak keburukan daripada keseronokan. Jangan kerana ingin menuju hebat, nyawa orang lain menjadi taruhan. Hentikan lumba haram, selamatkan nyawa demi masa depan. Daripada cerita ini, kita belajar bahawa pengaruh rakan sebaya sangatlah kuat. Jadi, kita perlu memilih rakan yang betul. Lumba haram juga bukan sahaja berbahaya, malah boleh membawa kepada kemalangan dan penyelesaian. Kita juga harus mendengar nasihat ibu bapa dan guru kerana mereka sentiasa mahukan yang terbaik untuk kita. Akhir sekali, setiap kesilapan boleh diperbaiki jika kita sanggup berubah. Kesimpulannya, jauhilah lumba haram demi masa depan yang lebih cerah. Hentikan lumba haram, selamatkan masa depan anda. Weh, kau tahu tak kau buat apa ni? Kau tahu tak dia